Hai, Assalamualaikum kawan. Assalamualaikum YouTube. Assalamualaikum subscribers. Geng, malam ni datang lagi Mirawo. Sebab apa tahu? Satunya sebab Mirawo dia kata dia ada cerita yang dia nak kongsi dengan kita malam ni. Apa cuba cari Ba'a ni dia agak misteri sikit kadang-kadang ni. Kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia tak ada. Dia dah macam biskut chips more. Kalau jumpa, jumpalah. Kalau tak ada, kau pergilah mana pun cari. Memang takkan jumpa si Ba'a ni. Tapi tak apa, jangan risau. Kita akan tuntut Ba'a dalam cerita Nenek Kebayan. Tapi it's okay punya. Dia mesti datang nanti. Mungkin dia sibuk lah. Satunya Ba'a ni dia banyak kerja, banyak urusan, banyaklah macam-macam perkara yang dia buat. Tapi malam ni kita dengan Mirawo boleh kita nak tengok apakah cerita yang nak disampaikan oleh Mirawo malam ni. Alright, jadi abang menyebut Mirawo. Accent. Ni dia Mirawo. Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Baik-baik, sihat alhamdulillah. Malam ni kawan. Malam ni Mirawo ni dia minta apa duduk sebelah. Korang jangan marah aku pula. Betul. Sebabnya aku ni kalau tak ada apa ni, aku rasa macam aku cakap seorang kan. Lepas tu bila tak ada soalan yang macam nak support tu kan, jadi aku rasa macam apa nak cakap ni. Kadang-kadang dia orang ni marah aku. Dia kata aku ni menyampuk. Padahal aku kan nak menyampuk. Sebenarnya aku nak bagi idea kepada guest-guest yang datang ni kan. Tapi dia orang tak faham. Ada yang kata jangan mencelah lah, itulah ini kan. Tu pasal aku belakang santai sikit. Kan lu bukan celah benda yang maksudnya macam memotong cerita tak. Lu cuma celah, cuma nak memantapkan lagi cerita. Soalan tu yang macam mana, itu yang bestnya tu kan. Itu pada kita lah. Tapi pada subscribers ada yang tak selesa macam tu. Tapi tak apalah, kita ikut je apa yang dia nak. Betul. Tapi hari ni kawan hari ni memang dia minta apa di sebelah. Aku tak tahu pahal gamanya dia takut. Ada ke perawat takut ni? Okey, sebelum tu macam mana hari ni? Okey kerja ke? Ada merawat orang ke? Macam mana hari ni? Kebetulan lah jadi cerita sebelum aku sampai ke sini ada satu kes lah yang kata kategori nak kata emergency tu tidak lah. Cuma nak ditengok-tengokkan mak saudara dia tu, itu je. Apa masalah dia? Sebenarnya kata menurut cerita yang sempunya tempat nak berubat tu, kata mak saudara dia tu ada kena gangguan. Katanya nampak macam-macam lah, nampak kelibat-kelibat gitulah. Jadi dulu pergi selesaikan. Pergi selesaikan. Tapi rupanya sampai di sana, rupanya tidak macam itu. Rupanya mak saudara ni maklumlah umur dah 80-an. Dah 80 lebih dah umur mak saudara dia tu. Jadi boleh aku katakan benda tu mungkin halusinasi dan juga penyakit tu lah. Dah sampai masa nyanyuk macam tu lah lebih kurang lah. Okey, faham. Tak ada benda pun di situ. Itulah cerita dia. Tak ada apa-apa mistik. Tak ada. Dan sekarang ni macam makhluk tiba alih dia tiba dia alihnya lampu. Aku tak faham lah makhluk malam ni. Dia pelik-pelik tu. Okey. Malam ni apakah cerita yang lu nak kongsi dekat subscriber apa channel? Okey, baik. Cumanya itulah, pertama macam biasalah, takut korang-korang luar sana kan rasa macam boring pula si Mirawo je yang muncul kan. Cakap begitu, takut begitu kan. Tapi sebelum tu kita nak menjawab ada dua soalan daripada penonton subscribers daripada penonton kita lah, daripada penonton apa channel ni. Ada. So ada dua soalan yang gua nak tanya lu. Alright. Soalan pertama ni datangnya daripada brother Mal Permata 3699. Okey, katanya salam apa answer. Salam apa answer betul pakai spek. Tolong tanya Abang Mirawo tentang hantu pari. Dengar-dengar bila kena sorok dengan hantu pari ni memang biasanya kalau jumpa pun tinggal tulang je. Okey, lepas tu dengar-dengar tempat tinggal mereka di hujung pinggir hutan. Manusia akan tertarik seperti bau masakan dan tercari-cari hingga terjumpa mereka. Hantu pari ni jelmaan mereka sebagai perempuan. Mereka berbeza dengan bunian. Itu soalan pertama. Boleh faham? Boleh insya-Allah. Okey, yang kedua lu jawab dulu aku. Jawab. Okey, boleh. Okey, apakah jawapannya? Pada jawapan saya ni lah, maksud jawapan aku ni maknanya kemungkinan sama dan kemungkinan juga tidak sama ya. Ini pada sekadar kita bagi pendapat lah. Baik, memang kan dulu pernah diceritakan pada kisah jin, perbezaan jin yang terdahulu bahawa ada dimensi yang mana dimensi yang pertama itu kita panggil peri ataupun pari yang dikatakan benda makhluk jin ni berupa-rupa, boleh berupa-rupa. Baik,
kategori yang diceritakan oleh sahabat kita tadi tu, pertanyaan dia tu mungkin kategori yang inilah dimensi yang pertama ni. Sebabnya dimensi pertama ni juga akan muncul juga bunian yang pernah dialami oleh saudara Bahar kita tu. Baik, apa yang dia cakap tadi tu, kalau dah kena sorok kan, sampai tinggal tulang katanya tadi kan, sampai tinggal tulang. Jadi begini, bila kita masukkan dimensi yang pertama iaitu dimensi peri atau pari ni, betul lah tu, jin yang kategori ini dia boleh merupakan, kalau wanita tu cantik sangat, piwit kan, lawa kan, memang lawa. Tapi itu orang kata sebagai kelon sajalah, bukan yang sebetul-betul wajahnya, mukanya. Tapi pada pandangan orang yang terkena hari itu, lawa sungguh kan si makhluk tersebut. Okey, dia boleh jadi macam tu. Puncanya adalah mungkin dia dah termasuk dalam dimensi mereka tu, si peri ni, si pari ni tadi. Mungkin agaknya dia pergi ke hutan, pergi hiking ke apa ke kan, berkemah ke apa ke, jadinya dah termasuk dimensi pari tadi. Jadi bila dah termasuk dalam dimensi pari itu tadi, dia dah ternampaklah perkampungan, mungkin perkampungan ataupun orang makhluk-makhluk yang sebegitu, yang mana memang dia akan menarik balik manusia ni supaya mengikut dia orang ni. Macam tu. Okey, ada setengah-setengah yang mengatakan sampai boleh disorok, langsung tak boleh keluar daripada dunia asal kita ni, yang nyata ni. Boleh jadi macam tu. Sebabnya si makhluk ni tadi dia kadang-kadang bukan semua yang dia akan menarik ataupun kita panggil manipulasi lah, mengacau, mengganggu. Tak semua. Kadang-kadang dia memilih juga. Mungkin agaknya sejarah orang yang hiking ni ke, ataupun orang yang masuk ke hutan ni, memang ada sesuatu yang amalan-amalan dia yang menyebabkan kaum ataupun makhluk yang di sebelah sana marah. Jadi dibuatkan satu benda yang supaya dia tertarik. Macam tu. Baik, ada setengah-setengah juga yang mengatakan bila sampai ke dalam sana dah susah nak keluar pula. Puncanya sebab di sana, di dimensi yang pertama tadi tu, dia ada satu kehidupan makhluk tu yang tersendiri. Dia umpama macam kita makan, kita makan, dia pun makan juga, cuma makanan dia tu pada pandangan kita sahaja. Pada pandangan kita macam nasi, macam ayam, macam ikan gitulah, sama, tapi sebenarnya bukan. Dia adalah daripada serangga-serangga. Gitu. Kalau nasi itu pula mungkin telur semut. Ini dah kira macam cerita horror Thailand lah. Ya, lebih kurang begitu. Oh, ya ke? Ya. Sebab dia hanya pandangan manusia itu, pandangan orang yang terkena tu saja yang nampak macam nasi, ayam ke apa ke, tapi sebenarnya bukan. Memang benda-benda yang kalau diwujudkan asalnya itu memang takkan makan lah, kan? Benda-benda yang menjijikkan lah. Sebab itu pernah aku ceritakan kisah penciptaan jin tadi. Dia orang ni makan sisa-sisa kita, kan? Maknanya yang kita buang itulah makanan dia. Itulah yang dia orang makan tu. Jadi bila dia tarikkan kita ke alam mereka tu, jadi pandangan kita tu macam yang kita di dunia asal, tapi bukan. Itu adalah mata kita yang tersilap oleh pandangan kita tersendiri yang dibuat oleh makhluk tersebut. Jadi ini. Okey, ada setengah-setengah pula yang berlaku bila dah lama sampai dah tak boleh keluar dah tu pula. Pada pandangan dia yang terkena tu, di alam tu dia macam biasa je, aku okey je. Tapi sebenarnya kalau di luar sana, rupanya dia dah lama hilang. Menghilang tu bukan sehari dua, bertahun-tahun kadang-kadang. Kehilangan dia di alam sana. Disorokkan oleh jin ni tadi. Pernah tak cerita dulu yang kisahnya pelari apa tu, yang hiking tu, Acap, apa nama Acap tu kan? Apa tu? Acap, yes. Ya. Sampai sekarang pun rasanya dah tak jumpa kot katanya kan. Tak tahu lah tu. Wallahualam. Dan itu pun saya pun tak boleh nak petikaikan ataupun tak boleh nak ceritakan kenapa jadi macam tu. Wallahualam. Dan kalau katanya, kalau segi logik akalnya kita, memang dah tak ada lah. Dia pun Acap tu kan, dan tempoh yang macam tu rasa tak ada lah tu dah. Kalau di akal lah. Yang di akal kita lah. Kalau kata macam lu kata tadi kalau kata di alam sana, mungkin dia sihat-sihat lagi. Tapi kita doakan yang baik-baik lah. Betul. Okay, baik, katanya tadi boleh ke sampai dia kata tulang kering katanya, kan? Okey, sebabnya macam tu lah. Dia macam kita, kalau kita betul yang makan kita ni makan yang nasi semasik yang sebenar, tapi di sana bukan makan nasi, tapi makan benda yang lain. Tapi ada berbunyi-bunyi. Apakah bunyi itu? Makhluk tu. Makhluk yang berbunyi. Okey, jadi penerangan begini. Tak semuanya yang makhluk ini mengganggu ketika itu. Mungkin ada benda-benda yang mungkin si hiking ini ataupun orang yang pergi ke hutan-hutan ni telah melanggar kawasan dia ke, terpetik barang-barang dia. Contohnya ni barang yang kita nampak di alam nyata ni macam pokok, tapi bagi pihak sana mungkin pokok bunga dia,
ataupun mungkin bangunan dia ke kita terobohkan ke begitu, kan. Jadi makhluk ni, kau ni dah cuba tempat aku ni, alang kau ceroboh, sini masuk, kata dia. Begitulah penerangannya lebih kurang. Okey. Maknanya dia hanya orang-orang tertentu saja, bukan semuanya yang akan jadi macam itu. Baik. Okey. Harap boleh ni lah. Harap Brother Mal Permata 369 puas hati lah. Kalau rasa tak faham lagi, komen lagi, nanti lagi sekali kita akan jawab lagi sekali. Baik, ini yang kedua daripada Mai Raiza. Raiza. Lebih kurang macam itulah. Baik, katanya, "Salam Pak." Waalaikumsalam. "Boleh tak tanya Mirawo, apa betul ke keturunan Rawo ni ada memela harimau? Sebab saya ada kawan orang Rawo, dia kata masa zaman dulu kala, tak tahulah, tak tahu kurun yang keberapa, nenek, atuk dan moyang dia orang buat harimau tu tunggangan. Maksudnya macam kenderaan pada zaman tu." Baik. Ini dah berkisah pasal keturunan pula kan. Okey, betul, memang betul keturunan aku ni keturunan Rawo. Cumanya kami ni kalau kategori keturunan Rawo ni dahulu-dahulunya kebanyakannya tengku-tengku dan raja-raja. Jadi panglima-panglima. Jadi mungkin juga begitu ya kisahnya. Tapi ada juga diceritakan oleh arwah nenek aku dulu, yang mana keturunan kami ni memang ada pemeliharaan harimau. Harimau yang nyata betul pun ada. Harimau yang berbentuk gaib pun ada. Gitu. Tapi katanya tu yang pertunggangan tu ya? Tunggangan tu. Okey, baik. Naik rimau boleh ke? Boleh ke naik rimau? Okey, nak jadikan cerita ni tak tahulah, mungkin dongeng-dongengan ke ataupun orang kata sebagai cerita-cerita yang disampaikan daripada turun-temurun kan. Dan ikutkan keturunan aku ni pula bukan 100% Rawo, bercampur juga, iaitu Rawo dan keturunan Kedah. Sebelah mak orang Rawo dan sebelah ayah sebelah orang Kedah. Jadi bukannya tulen sangat pun, tapi sebab Rawo ni dikira pada ibunya. Jadi itulah keturunan Rawo tu. Aku itu yang katakan nama aku Mirawo tu. Okey, baik. Orang dahulu pernah nenek aku cerita yang mana dahulu, yang mana masa dahulu orang Rawo ni dah berhijrah ke tanah Melayu ni, memang dia orang ni memang penuh ilmu di dada lah. Memang kebiasaannya memang perang lah, ilmu perang, panglima-panglima. Jadi memang ada ilmu yang gaib seperti itu. Memang dia orang membela harimau yang katanya sebagai tunggangan tu pula bukanlah tinggi-tinggi ni, memang besar-besar bas tu. Orang kata godang-godang besar-besar. Jadi memang tak mustahil lah jadi tunggangan, tapi itu diriwayatkan begitu. Sejauh mana kebenaran itu Allahu a'lam. Tapi lah pula kan. Tapi lah pula. Yang ni betul-betul berlaku dengan keturunan aku ni, keturunan Rawo ni. Yang mana kami ni keturunan Rawo ni, kalau ada orang Rawo sebelah Kampar sana, sebelah Kopeng yang apa ni, follow siapa, subscriber sana, gas di luar sana keturunan Rawo ni ada beberapa pantang yang mereka tak boleh makan dan juga minum kalau tak silap. Yang aku tahu makan. Okey, pertama, tidak boleh makan pisang raja, iaitu pisang yang macam udang tu, yang merah tu. Kan ada pisang yang merah tu kan. Okey. Keturunan Rawo tak boleh makan. Kenapa Kalau makan dia akan jadi macam sesak nafas. Termasuk lalu sekali? Ya. Kalau lu makan pisang tu. Tapi gua tak pernah nak makan lagi. Tapi mak gua cakap kau Im, sana panggil Im lah. Kau Im, jangan kau sentuh pisang udang ni, dia kata. Sampai sekarang aku tak makan pun. Cuba lah. Oh jangan. Kan kita jangan cari masalah lah kan. Kalau boleh kita kata gitu, janganlah. Yang kedua, tidak boleh duduk di tikar. Bukan tikar mungkuang, apa nama tikar tu, gua lupa nama tikar tu. Dia buat daripada anyaman juga. Lupa nama tikar tu. Nanti kalau ada followers yang orang Rawo boleh terangkan tikar apa. Sejenis tumbuhan lah dia buat tikar. Yang ketiga ikan tapah. Ikan tapah lah. Kalau duduk tadi kita berbalik daripada tikar tadi. Kalau katalah lu sendiri orang Rawo kan, lu duduk atas tikar tu jadi apa? Dia jadi macam satu belah badan tu jadi lemah, macam lumpuh. Gitu lebih kurang. Macam kena lock. Ya betul. Okey. Macam lumpuh, macam lock lah. Yang ikan tapah tu betul, gua sendiri mengalaminya. Gua jenis macam iyalah tu kan, kita orang dah muda-muda, dah moden, tak ada maknanya kan. Konon-kononnya lah. Dan gua memang pemancing pun, memang minat mancing. Jadi terdapatlah ikan tapah mancing di Sungai Dusun tu. Kalau yang mana tahu, di sana dapat ikan tapah, tapi taklah besar. Biasa ikan tapah ni besar, dapatlah mungkin anak dia kot. Dalam kiraan kilo, dalam 3 kilo macam tu lah. Besar juga tu 3 kilo tu. Jadi dia buat balik, buat masak lemak kan.
Memang ada mak cakap, kau Im kalau apa ikan tapah, kau kita keturunan kita boleh makan kan. Jadi gua ni jenis tak ada tu kan. Apa hal pula ikan apa hal pula kan. Okey, pembuktiannya selepas gua makan ikan tersebut sampai sekarang buktinya ada. Iaitu tangan gua berbintik-bintik macam ni, nampak ni. Ni. Oh. Ni dia. Tak nampak tu rasanya juga. Tak apa, nanti boleh snap gambar ke apa lah nanti kita ambil gambar lah kot. Tu sampai sekarang. Okey, kau nampak ni. Oh, bintik-bintik ni. Ini sampai semua betul. Oh. Sampai sekarang. Gua cek kat klinik kolesterol kan, bukan? Kolesterol, bukan kolesterol. Doktor dah ngesahkan bukan Bukan kolesterol. kolesterol. Gua tak ada kolesterol pun. Habis doktor kata apa? Dia kata sakit kulit je lah katanya gitu. Betul ni sampai sekarang. Banyak tak lu makan ikan tu? Dalam kuantiti banyak ke macam mana? Apa dalam sebelah lah kot. Bukan sebelah, kita panggil apa? Sehiris. Yang kalau panjang tu tu panggil apa? Siapa makhluk? Sepotong. Sebab ikan tapah ni macam ikan baung. Cumanya dia tidak ada macam duri yang pertama tu yang dia sengat tu. Kalau kau baung ada ekor semua kan. Dia ekornya memanjang gitu. Macam ikan selat. Sama macam ikan selat. Itu betul. Lu makan sepotong baru ni? Ya. Kalau makan berpotong-potong agaknya berbintat-bintat lagi lah. Sampai ke muka. Boleh jadilah. Itu memang pembuktiannya yang betul sungguh-sungguh terjadi dengan aku ni. Betul, itu betul. Jadi kita minta lah nanti kepada subscriber yang keturunan Rawo boleh komen. Tapi korang dah tahu ada pantan jangan makan. Ni dah terbukti ni. Dah jahanam dah kulit. Dan yang seterusnya kami ni kalau lahirnya sebelah perempuan lah, biasanya sebelah perempuan ni akan ada adat berjojak. Apa tu? Adat berjojak ni macam kena dijejakkan tanah kan di tapak kaki tu, dia di 7 jenis tanah tak silap ke begitu, lebih kurang ke 3 jenis tanah. Masa bayi, contohnya anak kakak gua kan, di sebelah perempuan je yang buat ni adat ni. Mana lahir anak daripada kakak atau sebelah perempuan, belah keturunan Rawo ni kena ada adat berjojak supaya ada pantang-pantang tersebut tak lepas lah. Itu orang dulu lah tu kan. Jadi ada yang meneruskan tradisi ni, ada yang meneruskan, ada juga yang tak ada. Tapi sebelah sebelah kakak aku ni meneruskan adat berjojak tu. Yang mana dia kena ada kain kuning, dia kena ada pulut kuning, bunga kuning macam tu. Semua kuning-kuning. Itu yang katakan keturunan raja tadi tu. Kena ada adat berjojak. Tapi sebelah perempuan saja. Macam aku, anak aku lahir tak perlu buat sebab dia sebelah lelaki tak dikira. Sebelah perempuan baru dikira. Macam tu. Kira kalau keturunan Rawo ni berat kepada perempuan lah. Ya, betul. Maknanya powernya sebelah perempuan. Power sebelah perempuan. Jadi kalau katakan tadi betul ke keturunan kami ni ditunggang menunggang harimau tersebut, wallahu alam, mungkin juga ada. Sebabnya kebanyakan keturunan Rawo ni panglima. Mungkin juga ilmu yang ada tu mungkin lah. Mungkin juga. Jadi wallahu alam, cumanya kita ni tadi jangan kita menjuruskan diri kita ini kepada kesyirikan dan kekurafatan. Betul. Itu saja. Itu yang paling penting. Betul. Jadi anggaplah sebagai sekadar cerita dongeng-dongeng begitu ajalah. Betul. Jadi kan? harap kepada brother-brother yang komen tadi dia puas hatilah dengan betul. lu punya jawapan yang lebih kurang lah. Kalau tak tepat dibetulkan. Betul kan. Kalau salah dibetulkan lagi. Okey. 2 soalan sudah dijawab. Jadi sekarang apa cerita yang nak kongsi kat kita orang ni? Okey, baik jeng. Dia bukan tu. Macam mana? Pam. Silakan. Okey, pada satu hari kan, tak silap gua balik pada perawatan di sebelah Batang Kali. Okey. Yang mana kes yang masuk ataupun benda yang kerasukan hari itu adalah kerasukan sejenis makhluknya yang bernama ocong ataupun pocong. Abang Kak Poch. Kak Poch. Kan. Jadinya ialah masa tengah merawat tersebut, memang tak perlu macam selalunya kalau aku buat rawatan kadang-kadang kena membuatkan buka dimensi lah, membuka baca ayatnya itulah baru jadi kan. Ni tak ada, aku sampai Assalamualaikum dah jadi terus dah. Yang paling bestnya keadaan masa tu memang si pesakit dah meloncat-loncat lah. Cing. Oh ya? Dah meloncat-loncat lah, babe. Tangan dengan kiam tu. Ya, dengan kiam. Kau tengok. Ya guys, dapat nampak. Ini cerita sebenar ni, bukan cerita bohong, bukan cerita yang leka-leka, cerita sebenar. Nampak cerita sebenar. Jadi begitulah. Bila gua sampai tu, babe, Assalamualaikum kan.
Tengok dia dah dalam tu dah loncat. Orang dah pegang. Masalah yang pegang turun. Dengan tukang pegang pun boleh loncat Mula kah? loncat juga. Punya kuatnya tu. Yang kena seorang perempuan. Umurnya dalam 20-an lah. Muda lagi. Katanya kena dekat college kata dia. Dah banyak perawat yang dia cuba, ya, dari segi keadaan sifatnya, dan juga ada kategori-kategori yang kita panggil ilmu hikmah pun dah pernah buat. Tapi benda tu sekejap je. Lepas tu jadi balik. Nak jadi cerita tak tahu mana dia dapat nombor telefon aku malam tu agaknya, dalam keadaan yang emergency tu. Aku datang pukul 10.30 macam tu kot. Lebih kurang lah 10.30 dari Kuala Kubu. Lebih kurang dapat panggilan. Pergi di Batang Kali. Aku tak sebut tempat mana, tapi di Batang Kali lah. Perumahan Batang Kali tu. Yang bestnya itu bukan best, maknanya suspend tu bukan apa. Penuh, kereta penuh. Macam satu benda yang macam mana? Macam riuh lah, kecoh. Kecoh. Yang menjerit-jerit, yang kenapa tu gitu . Jadi bila gua sampai tu, dibagikan laluan tu kan, macam satu benda harapan yang besar tau. Macam gua ni macam YB macam lu pergi ke show macam mana. Macam tu lah. Lebih kurang. Okey. Dia punya sambutan tu, terima kasih lah Ustaz Mi sampai. Padahal gua bukan Ustaz pun kan. Ustaz Mi. Kan? Ya, Ustaz Mi sampai dah. Lepas tu gua tanyalah, ni minta maaf kak, sebelum saya sampai ni ada siapa ustaz yang ada. Tapi habis dia macam loncat tau. Dia macam menyondok. Bukan menyondok, dia panggil apa ya? Dia macam menyerang orang tu lah. Ya. Sampai ustaz tu pun kata, aku tak sanggup katanya. Tak sanggup. Ada 2-3 lagi yang mungkin di kawasan situ juga ada pengamal perawatan ke, yang dicuba malam tu juga. Pun katanya tak boleh. Dan memang betul aku sampai tu pun adalah, dia tengok nampak yang dia pakai tongkolok pun ada, yang pakai berjubah dengan tasbih pun ada, nampak lah. Jadi dia orang semua memandang aku ni. Tu lah, jadi dah macam satu jemputan yang VIP lah kata, macam VIP lah. Padahal aku tak ada apa pun kan. Jadi tak apalah, kita niat untuk membantu. Yalah, masa dah kita bagi salam, Assalamualaikum. Memang dia nampak kan, buka memang dia meloncat-loncat, tung meloncat-loncat. Jadi jadi begini. Inilah wallahualam, mungkin Allah nak izinkan begitu yang berjadinya. Aku baca ayat satu itu daripada surah As-Saffat. Dengar ni, surah As-Saffat. Boleh ambil, kalau nak tulis ke tulislah surah As-Saffat. Ayatnya berbunyi, ila man khatifal hot fata fa'at bahu shihabun sakib. Bila aku bacakan ayat itu tadi, terberhenti pocongnya itu. Orang itulah, bukan pocong tu lah, orang yang maksudnya dia tengah melompat-lompat. Gua baca ayat tu tadi kan, tadi yang gua baca tadi tu, shihabun sakib, berhenti. Maknanya terberhenti. Gua memang cakap lah, okay, kau berhenti. Terus berhenti. Wallahualam. Jadi nak jadi cerita Allah izinkan perkara itu berlaku, memang berhentilah si pesakit tadi daripada meloncat-loncat. Tidak habis di situ, memang dia berhenti meloncat, tapi pergerakannya kiri dan kanan. Pergerakannya macam gini. Gitu. Kiri dan kanan. Bukan tangan begini, masuk aku tu gini lah, gitu. Dia macam okey. Membuai-buai. Betul. Dia ada macam gitu sikit. Kepala je Ya. Tapi dia dah berhenti lah tu, cuma dia tak meloncat. Selepas kita kunci lah, kita panggil pasak kunci yang aku belajar, insya-Allah terkunci lah pula pada itu. Selepas itu baru aku buat yang seterusnya, iaitu teruskan rawatan, yang mana kita jatuhkan dia bukanlah kita pergi sepak ke, tarik tali ke, jatuh, bukan begitu. Cara aku adalah dengan cara bacaan yang aku kata, engkau jatuh wahai pocong, aku cakap itu. Kau jatuh, maka jatuhlah benda, tapi jatuhnya tidak jatuh berbab. Jatuhnya perlahan-lahan. Logik akal. Kalau manusia yang normal, kalau jatuh pensan ke apa, mesti jatuh tersembam, kata kan, berdebuk jatuhnya kan. Ini tak ada, jatuhnya perlahan-lahan begini. Nampak tak? Perlahan-lahan jatuh dan baring. Dia seolah-olah macam Michael Jackson punya yang tapi bidik dia pun separuh je. Ini slow dan maksudnya daripada berdiri tegak tadi, gitu. Kaki lurus dan jatuh. Persaksiannya tanya orang Batang Kali yang tahu kes ini, kalau yang tahulah. Okey, wallahualam, itu persaksiannya. Okey, di situ saja dah macam satu benda yang logik akalnya mustahil begini. Jadi kita betulkan balik. Kalau tidak dirasukkan sesuatu oleh jin ataupun yang bukan normal, dia tidak akan jadi macam itu. Jadi dia badannya ini sudah dimasukkan sesuatu, mungkin jin, iaitu jin pocong tadi itulah. Baik, bila dah jatuh, aku cuma mintakan, kata tutupkan dia dengan kain. Jadi diselimutkanlah si pesakit tadi. Selepas diselimutkan tadi tu, masih lagi bergerak.
Ujung kakinya begini. Kepalanya gitu. Jadi aku ikat dengan cara aku lah ya, aku ikat. Aku kata begini, ikat kakinya, diam seperti patung, ikat, stop, terus diam. Tidak bergerak lagi dah. Okay, kepalanya sama juga gitu, goyang-goyang gitu. Kita cakap juga, ikat, diamlah seperti patung, ikat, pun sama diam. Okey. Di masa ni aku tanya, sebab memang yang masuk itu adalah entiti pocong, jadi memang tak boleh bercakap lah bendanya pun kan. Aku kata begini, wahai engkau pocong ya masyarakat jin, pocong. Engkau iya dan tidak dengan cara begini, iaitu kalau betul kau angguk, syarat gitulah, dan kalau tidak kau geleng kiri dan kanan. Jadi soalan pertama aku jawab gini, kalau betul aku akan tanya ni, kau angguk? Dia pun buat lah. Memang macam lawak. Dan kalau tidak benda yang aku tanya ni, tidak. Begini. Di kali itulah. Baik, soalan pertama aku adalah, aku tanya gini, wahai jin masyarakat jin pocong, aku kata gitu, wahai Cong, adakah kau ini dihantar oleh seseorang yang mempunyai badan dikenal dan keluarga ini kenal? Lepas tu dia diam lagi. Dia diam. Baik, aku tanya sekali lagi. Kan aku kata tadi, kalau betul benda yang itu berlaku, kau geleng, kata iya, dan tidak katanya geleng. Okey, bila aku tanya soalan sekali, betul kau ini dihantar oleh seseorang, oleh sakit ini yang kenal dan keluarga yang kenal? Dia geleng kepala. Geleng. Mana bukanlah hantaran seseorang kan? Bukanlah dengki orang khianat gitu. Baik. Habis, kau ni datang lari mana? Soalan pertama, akibat kita bercakap dengan orang tak boleh cakap, jadi kita kena create soalan-soalan tu lah sendiri. Kita kena cipta soalan tu nak bertanyakan si pocong yang bisu ni tadi kan. Aku tanya lagi. Okey, baik, adakah engkau ini, budak ni balik kerja, ternampak engkau dan kau mengikut dia? Dia angguk. Begini lah, dia angguk. Itu soalan aku tanya yang kedua tu lah. Baik, aku tanya lagi, apa hal pula kau nak ikut dia ni kan? Sebab apa kau nak ikut ni si punya badan? Adakah sebabnya kau dia ni selalu nampak engkau terserempak dengan kau dan kau memang selalu melihat dia setiap kali balik kerja ke apa ke? Dia juga mengangguk. Baik, soalan aku tanya seterusnya adalah, memang kau ni bukan hantaran sihir dan bukan sebab dengki kepada si pesakit ni, si punya badan? Maknanya si pocong tadi, si makhluk pocong tadi memang dia menyukai pesakit tadi. Dia memang kata mungkin setiap kali dia balik kerja ke apa ke, dia dah nampak tu, dan si pesakit juga nampak. Mungkin tempat laluan dia. Jadi si pocong ni menyukainya dan mengganggunya. Begitu. Jadi dia menyukai dan mengganggunya sampai begitu sekali. Jadinya aku tanya lagi, baik, dalam banyak-banyak makhluk, kan kau banyak makhluk di alam gaib sana, kenapa kau nak ganggu manusia? Aku kata gitu. Dan aku warning dia. Selepas pada ini aku tak nak tengok engkau mengganggu dia lagi. Boleh? Dia angguk kepala. Dia kata boleh. Dan sebab apa engkau suka dengan mempunyai badan ni, si pesakit ni? Katanya, aku cakap ni, adakah sebab dia ni cantik? Dia geleng. Adakah sebab dia ni seorang yang jujur ataupun baik hati? Dia angguk. Adakah sebab memang setiap kali engkau nampak dia ni balik kerja, engkau nampak ni si pesakit ni yang mempunyai badan? Dia angguk. Maknanya kejadian malam tu adalah sebenarnya atas sebab si pocong ni berminat dengan si pesakit tadi. Itu saja. Tidak ada unsur sihir, tidak ada unsur yang mengantar ke apa ke, tidak. Cuma memang kata kategori jin ni sudah menyukai si pesakit tadi. Dia ikut. Gitu. Dan bila tanya maknya, kenapa sampai gitu sekali? Apa ni cik? Kata ni, kak, rupanya katanya setiap kali balik dari kerja kilang, memang waktu maghrib dia balik sampai rumah. Dah pukul 7 lebih macam tu maghrib. Memang kan pernah aku ceritakan dulu, iaitu waktu dimensi terbuka, itu pada waktu maghrib. Mungkin kali itu si pocong ni muncul di laluan baliknya tu. Itulah kod puncanya. Jadi cara yang aku settlekan malam tu adalah dengan bacaan doa lebih kurang. Dan juga kita betulkan balik yang mana si pocong ni bukanlah niat ataupun dia tu si pocong ni sendiri untuk mengenaya, tidak. Jadi sekadar suka dengan manusia tu tadi, dan kita bagi warning, selepas pada ni kau jangan muncul lagi dan kau jangan hampir lagi dengan badan ni. Dia mengakurnya. Okey, di kala itu semua pun bersaksi. Cara aku adalah bila benda tu dah rilis, dah keluar, caranya adalah dia akan, daripada kan kaki biasa kan kita tengok benda yang berbunjuk dia kan berikat. Bila berikat ni, bila dia dah rilis, dia akan terbuka sendiri. Gitu. Dia akan terbuka kaki yang pertama. Kembali kepada normal lah. Kalau dia tadi yang bentuk kiam macam ni, dia akan jatuh. Jatuh gitu. Macam tu. Gitu. Jadi Alhamdulillah, dan sampai sekarang si pesakit tadi tak ada gangguan lagi ceritanya. Gitu, pocong tu itu cerita masa rawatan. Kan kau cakap tadi aku pernah berjumpa dengan betul tu kan? Okey, itu cerita masa rawatan tu lah. Rupanya
Pam pam pam. Rupanya si pocong ni mungkin pocong yang sama ataupun pocong yang lain, tak pastilah pula kan. Aku pula yang berhadapan dengan pocong itu. Hari yang sama. Hari yang sama balik pada Patang Kali. Oh, maksudnya dalam perjalanan balik. Okey, lu tahu tak dekat cendol apa ni? Okey, yang jalan kona-kona tu, okey. Cendol Pak Samad Yes. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Cendol Pak Samad tu lebih kurang. Kona pertama dia selepas cendol tu. Kan? Kona kedua, yang ketiga yang lapang sikit. Belah kiri tu. Nampak. Okey, di situ gua nampak kelibat berdekat tegak macam ni. Gitu Gitu. Kan? Dia dari jauh lah nampak. Dia cakap, ini nak kan cerita sebelum ni yang gua kata gua pernah jumpa pontianak yang gua song kau pahal ni kan. Kau pahal. Okey, di masa yang itu memang gua sound juga benda tu. Gua sound juga. Naik motor naik kereta ni? Yang ni buat kereta. Tapi gua berhenti ke tepi. Ilah dia boleh berhenti. Kau ni berhenti ke tepi. Leceh. Memang cerita benar. Okey, berhenti ke tepi. Time tu bawa Ezora. Kancil ni baru lagi. Dah lama juga lah cerita ni. Okey, bawa Ezora. Cuma kejadian yang berlaku ni, yang kita kisah yang di bypass tu, di masa 2 minit tak ada kereta, tak ada ni kereta ada. Macam biasa lalu pion gitu. Kiranya normal lah. Dia tak ada horn pun. Umpama kalau kita tengok orang asal Mamat dia berhenti tu jalan macam tu je lah. Pada pandangan dia orang lah. Tapi pandangan aku tengah menyuluh dan tengah menyawan benda tu. Dekat tepi tu. Okey, gua cakap apa kat kau benda tu? Pocong, kau tak parti dengan aku ke? Kan? Lu cakap macam tu. Gua cakap macam tu, kau tak parti dengan aku ke pasal aku halau kau tadi dengan budak yang kena tu? Dia gini. Dia tak nak menjawab lah. Dia memang tak jawab pun kan. Baik, ni satu ilmu. Kan biasa aku akan ajar apa ilmu-ilmu yang nak korang dapat kan. Okey, baik. Satu ilmu yang ni sebenarnya jarak pocong tu dengan aku, dia tak jauh dan tak dekat. Mana dalam 5 meter. 5 meter. Pada pandangan kita ni jarak dia tu lebih kurang macam pandangan kasar kita ini, dia akan jadi setinggi macam ni je. Sini je. Daripada lantai ni? Tinggi ni sebab jarak tu. Kalau dekat mungkin tinggi sikit. Faham tak? Kan bila jauh tu macam kat Maluk, nampak tinggi tu, nampak tu. Okey. Gitu je macam tu. Lebih kurang macam kat Maluk ni lah. Ya, macam tinggi tu je. Sebenarnya pocong ni sebenarnya tidak tinggi. Faham tak? Dia sebenarnya kalau kita sebab itu kalau sesiapa saja yang melihat kelibat-kelibat pocong ni, dia pasti jauh-jauh, dia tidak akan dekat. Sebab sebenarnya kedudukan ketinggian pocong tu tinggi ni je sebenarnya. Sebatang lidi. Pendek je sebenarnya kalau nak tahu. Kocik je. Dan sebenarnya pocong ni ialah kisah orang dulu dipuja-puja daripada jantung pisang. Kalau perasan bila kelopak kita bukaan kelopak pisang tu, yang ada warna kuning tu, yang dalam sebelum pisang menjadi tu, yang banyak-banyak tu kan. Faham. Tahu. Itulah tingginya. Dan dari situlah orang membaca mentera-mentera tersebut, dan dia mengambilkan daripada darah-darah mayat yang itulah dipuja, dan itulah menjadi pocong. Asal pocong yang berupa itu. Okey. Pocong ini sangat takut apabila kita sebut begini. Kau pocong, aku bakarkan kau punya bunjut itu, ataupun aku buka bunjut kau. Pasti dia akan hilang. Itu saja ayatnya. Jadi maksudnya dia tak nak kita usik bunjut dia. Tapi aku pernah dengar satu cerita tau. Macam kat Poch ni kan, abang Poch ke kat Poch ni kan, dia kadang-kadang dia nak kita buka bunjut itu. Itu apa pula? Okey, kebiasaannya kalau yang kadang datang pada segi mimpi, kadang macam tu kan mimpi, kadang ada yang betul yang dia wujudnya gitu kan, maksudnya dia begitu gitu kan, ataupun yang kata-kata tadi suruh buka. Itu biasanya yang jenis amalan-amalan dia yang tak lepas tu, dibawa ke mati. Jadi cara dia masuk ni, dia simbolik dia tu membukakan bunjut dia tu supaya amalan dia tu terlepas. Sebab itu katanya bukakan bunjut dia. Faham tak? Pantang pocong dan ketakutannya adalah pada bunjutnya itu, yang atas tu. Yang atas tu lah. Jadi bila lu kata aku bakar tu, dia alamak kan. Itu gua cakap dia, engkau ke yang tadi tak puas hati kan. Kau jangan kan aku bakar bunjut kau tu kan. Syop. Hilang. Hilang. Itu yang pocong gua nampak yang real lah. Okey, pocong ni yang kalau nampaknya dia, dan kita nampak je dia macam loncat gini. Bukan pocong sebenar. Pocong sebenar dia akan loncat begini. Macam kain. Dia macam tu. Dia macam ni. Gitu. Gitu. Dia bukan. Ada yang gua pernah dengar cerita yang kata jalannya macam itu bukan pocong sebenar. Itu jenis jin yang mirip pocong. Faham tak? Hantu pocong yang sebenar-benar dia begitu.
Yelah dia macam kain yang macam tu. Okey, faham. Itu pocong yang sebenar. Dan pocong ni ada dua, iaitu kategori yang bila kita tengok kainnya bersih, kan, pocongnya bersih je kainnya kan. Yang kedua macam lusuh-lusuh sikit. Dan yang ketiga kemerah-merahan. Okey, yang biasa yang bersih-bersih ni kebiasaannya lah. Kadang-kadang Allah nak mengizinkan sesuatu benda perkara itu, mungkin agaknya kematian itu baru-baru lagi. Dia nak sebabkan, nak nyatakan bahawa munculnya di situ, dia baru lagi lah. Jadi yang kita nampak tu kainnya bersih, mana putih lah. Bersih lah sikit. Yang dah macam lusuh-lusuh tu mungkin yang dah lama. Kemunculan pocong ni biasanya dia nak beritahu sesuatu. Selalunya begitulah. Kejadian apa, cumanya kita ni dah bila dah nampak siapa lagi nak tunggu kan. Siapa nak tunggu kan. Tunggu pahal pula kan. Cuma gua malam tu gua suka merungkaikan kebenaran. Jadi gua tanya lah kan, pahal kau yang tadi, tapi bukan. Maknanya mungkin agaknya pernah accident ke apa di situ agaknya. Nak jadi cerita malam tu aku mau nampak lah pula kan. Jadi cerita tu. Tapi itulah tuan-tuan, follow tapak. Ilmunya adalah jangan kita, bukan tak boleh baca, boleh je baca ayat suci Al-Quran tu, boleh je. Tak perlu pun sebenarnya. Hanya berkata jangan sampai aku bakar bunjut kau itu. Pasti dia lari. Itu je ayat dia. Kalau orang yang berilmu macam lu ni mungkin okey lah. Kalau kena yang bangsa-bangsa macam aku ni, macam makhluk ni, memang tak terkeluar benda tu. Maksudnya sekiranya di luar sana yang berani berkata-kata macam aku ni, itu je ayat dia. Sebab kan pernah aku ceritakan dalam aku suka refer video yang terdulu. Aku kata jin ni takut pada mulut kita, kata lidah kita. Itu sebenarnya. Tapi perlulah keberanian lah. Kalau tak berani, tak boleh babe. Janganlah kan. Okey, itu sejarah pengalaman aku yang memang melihat pocong sebenar. Dan macam mana kita nak halukan pocong tu macam mana. Tu sejarahnya pocong. Cumanya pocong ni tidak akan datang berdekat-dekat. Dia akan jauh jarak kita. Paling hampir pun 5 ke 10 meter. Dia tak akan dekat. Sebab tu. Sebab tu kita nampak jauh-jauh je muncul pocong tu. Tu antara-antaranya. Betul lah. Itu yang pasal pocong lah. Ada lagi. Ada satu lagi kisahnya, kalau kita cerita pasal penanggal kan. Penanggal ataupun polong, benda yang sama, cuma rupanya lain-lain sikit. Kalau penanggal kebiasaannya yang berjuai-juai tu. Juai-juai itu yang berapi itu sebenarnya. Yang kita nampak api kan. Yang juai-juai tu apa? Perut dia. Perut dia. Itu makhluk jin yang begitu. Ada setengah kata orang yang memakai ilmu penanggal ni yang nak cantik, katanya dia terpaksa tanggalkan leher, tak kepala dia tu. Okey. Kan? Ada juga dengan cerita macam ni. Orang katalah ni gua dengar pada orang lah kan. Kalau kata terjumpa macam kita tengok kan, okey dia keluar pada rumah ni, contohlah ya. Kita pergi ke rumah tu, kita terbalikkan badan dia, ataupun letak lidi ke apa ke dekat betul ke tu? Okey, itu pun siapa yang berani lah. Kalau siapa yang tak berani pun bahaya juga. Sebab makhluk jin yang dia sebenarnya dia bukan manusia dah itu sebenarnya. Dia memang dah kategori jin dah. Sebab dia membaca mentera-mentera jin yang mana dia terpaksa masukkan jin pada badannya. Itu dia asalnya manusia yang nak ramalkan ilmu cantik ke apa agaknya. Dia terpaksa baca macam itu. Dan akhirnya dia menjadi jin tu lah. Dia terpaksa ceraikan kepala dia tu supaya dia dapat isap darah ke apa. Itulah dia kurang. Adalah mungkin 30 orang ke 40 orang begitu amalannya kan untuk mengisap darah ni. Dia tak kira lembu pun dia rembatnya. Serius lah? Lembu ke kambing tu kadang-kadang kalau kita tengok dalam yalah YouTube pun dia juga kadang tu tunjuk tengah menggigit leher lembu. Oh ya? Kaki lembu kadang. Tu. Dia asalkan darah. Dia punya tak peduli. Apa yang ada sebat je kata dia. Cukup je dia punya kata syarat-syaratnya mungkin darah itu darah ini ke campur agaknya. Sudah tu. Jadi cantik agak gitulah agaknya. Okey, katanya yang kata terbalik tadi tu untuk supaya dia nak masuk balik ke leher ke badannya itu tak boleh. Mungkin pada asalnya sama-sama gini kan. Jadi ada kalau orang yang berani ni terbalik yang pula macam mana nak masuk. Itulah. Itu. Okey, ada satu lagi cara. Aku siap pegang mic ni. Ada satu lagi cara. Okey. Ataupun gini, polong dan penanggal ada satu benda yang berbeza. Penanggal ni yang berjuai-juai. Polong ni berbentuk bola api. Bola api. Pergerakannya hampir sama, iaitu kalau dia berterbangan tu, dia terbang dia akan begitu. Dia tidak macam straight tak. Dia akan macam wave macam gelombang macam gelombang. Okey. Naik turun begitu. Itu adalah polong dan juga penanggal lebih kurang lah sama. Kalau tuju-tuju dia kecil sikit apinya. Dia straight je. Macam tu. Straight je. Kadang warna hijau, kadang warna biru. Kalau yang jenis hijau biru tu dia mungkin agaknya benda yang tuju tu tak berberat. Tapi kalau jenis oranye merah itu yang berat tu. Api tu dia laju je. Bukannya yang meteor tu lain.
Meteor ni kita nampak dari atas turun dia akan pecah sini. Itu meteor. Perasan dia pun dia berapa second je. Siap jatuh dah hilang. Tapi kalau jenis yang 7 ni sepanjang-panjang tu dia akan gitu. Macam bom tu lah, macam nuklear apa bom tu gitu. Panjang kita nampak api dia. Kalau polong ni pula begitu. Dia tak tetap. Okey, cara nak ni juga. Kalau berani lah kan. Pun sama juga. Hanya sebutkan perkataan potong, P-O-T-O-N-G, potong. Cut. Cut lah, cut. Tak kira jauh mana pun keadaan benda tu. Kita nampak tu mungkin dalam 1 kilometer ataupun mungkin jauh-jauh. Walaupun kita sebut slow macam ni, potong. Pasti akan jatuh benda tu. Okey. Dia akan jatuh. Itu saja nak cara untuk dia menghindarkan dia daripada cari mangsa dia lah agaknya. Sebut perkataan potong tadi. Kalau berani lah kan, berani. Tapi biasanya itulah yang orang kata diajar oleh guru aku menghadapi benda macam itu. Kalau pocong sebutkan pada bunjutnya, bunjutnya ikatan bunjutnya. Kalau potong pula. Kalau pocong ataupun penanggal sebut je potong. Itu dia akan jatuh. Dan kalau binatang biasa seperti lipan kalau nampak dia mengajak kan, untuk nak berhentikan lipan tu sebutkan tulang. Sebut je tulang kan. Lipan tu kan berhenti. Bila berhenti apa lagi? Kau tak kerti nak ketuk dia. Kenapa? Nak tahu tak kenapa? Apa kena benda dengan tulang tu? Kan itulah kadang petua-petua orang tua ni. Aku sampai duduk macam ni malu nampak. Petua orang tua dahulu kan. Emo orang lama-lama ni kan. Kadang-kadang berguna juga. Okey, baik. Tulang sebab apa disebutkan tulang? Perasan tak tulang ikan tu bila dah kering, dah tak diisi jadi macam mana? Kan bentuk macam itu, kan macam lipan, kan panjang-panjang kan dia punya tu, tulang tu. Kan bentuk lipan macam mana kan gitu. Jadi simbolik perkataan tulang dan lipan tu mungkin kot agaknya. Pantang selipan ni sebutkan tulang, dia berhenti. Dia akan berhenti, babe. Betul. Ini benda yang betul berlaku. Jadi korang boleh try. Kalau terjumpa lipan, tak kisah lipan apa, lipan kan bara. Kadang lalu kan. Kau sebut je ikan pula. Kenapa ni ikan? Tulang ikan ke mana ni? Tulang sebut tulang. Tulang ikan tu lah. Tulang ikan kan bentuk bila dah kering macam lipan tu. Sebut tulang aja. Tulang. Pasti dia akan berhenti. Itu je. Okey, nak tahu tak kalau dia berhenti tu dalam masa berapa lama dia berhenti? Dia dalam 10 second gitu. Lama tu 10 second tu. 1, 2, 3, 4, 5. Sompet lah. Sempat lah kita cari penyapu apa. Tapi kalau boleh janganlah bunuh kesian lah. Benda berbisa sunat dibunuh. Sama je dengan cicak. Itu tapi benda, kalau selagi kita boleh halau dia ke? Sebaiknya macam gitulah. Sebaik-baiknya selagi dia tidak, kadang-kadang tu yalah. Tak mungkin dia nak lalu ke apa. Dua lah di situ. Maksudnya kalau kita berperi kemanusiaan, bermakna dia tak kacau aku, cukup sekadar kita halau begitu saja. Cumanya kalau kita halau tu dia keluar rumah tak apa. Masalah halau kan masuk bawah katil lah pula. Itu memang kan tulang lain sekali lah. Masuklah gasut lah pula. Mungkin tulang pertama tu halau dulu, nampak kedua, tulang kedua ni kau siap. Kena pakuk gaban potong 5 kan. 5 kan. Tak. Tu kalau yang rasa nak bunuh. Tapi kalau aku bukan nak kata aku baik tau. Kadang-kadang banyak jumpa benda, kadang jumpa lipan. Aku lipan ni aku tak, kadang-kadang tak bunuh. Tolak lu. Pergi lu. Tapi kalau aku jumpa lagi sekali, aku pakuk Selalu macam tu lah. Yalah tu, betul lah tu. Tapi hari ni baru kita tahu pasal tulang. Betul. Sebutkan tulang. Berhenti dia. Okay. Dia akan berhenti. Memang betul. Tak tahulah, wallahualam itu yang yalah ilmu orang tua dahulu. Jadi kita praktikkan betul pula. Ini petua kawan-kawan. Korang boleh try. Kalau jangan cari kalau terjumpa. Tapi biasa kalau terjumpa memang tak ingat ke. Itulah dia, benda ni kenalah secara spontan. Benda bukanlah yang maksudnya kita pergi cari. Mungkin tak edit kot. Nak cuba kan. Tengok aku tengok Mirawo. Maluk. Nak cuba cari pergi cari mana lipan ni. Tak sempat tulang. Okey, itu petua kawan daripada Mirawo. Ada berapa petua dia bagi hari ni. Kan. Dalam cerita-cerita tu ada petua yang pula kan. Next. Rasanya itu je lah kot kan. Tak, aku rasa lagi satu. Apa tu? Lu pernah cerita kat gua pasal masa zaman lu budak lagi. Pasal buah, pasal biji getah. Cerita ni apa dah tahu lama kau. Tapi apa minta dia biar dia cerita kat korang. Okey. Silakan. Itulah kelebihannya apa ada di sebelah kan. Tapi orang tak suka kau. Orang kata aku menyebok lah. Orang kata aku ni kadang-kadang letih. Inilah orang kata kelebihan di situ. Okey, baik. Kisahnya macam ni.
Kan dulu gua pernah cerita kan, gua cerita kat lu yang mana nenek gua bela kan. Bela tu maksudnya menjagalah. Orang dulu kan panggil bela. Bela lah. Memang bela sampai sekarang pun bela. Kan. Bela. Jadi kedudukan rumah nenek tu dengan pokok getah. Nenek ada tanam pokok getah. Jadi nenek pun seorang penduduk getah. Dengan pokok manggis, pokok koko yang gua pernah cerita tu berdekatan lah. Jadi hobi kami ialah masa kecil-kecil ni, orang kata lagu biji getah kan. Siapa yang paling power prop kan. Dia lah power tu. Yang tak pecah tu kira terror lah. Itu barang gua dah main. Tapi gua tak macam tu tau. Gua letak bawah, entah. Gua jenis yang satu sini. Jadi bila kita prop kan, siapa pecah. Okey, nak jadi cerita gua ni memang gundu paling handal lah. Apa gundu? Gundu, kita panggil gundu. Gundu gundu. Gundu. Biji getah gua ni memang susah nak pecah tau. Gua pun tak tahu kenapa boleh susah sangat nak pecah. Tapi masa tu gua gunakan teknik apa tau? Teknik mengasahkan biji getah tu ke tanah. Biji getah tu asahkan ke tanah sampai dia timbul merah. Nak bagi dia kuat lah. Tak tahulah, memang jadi pula. Petua juga tu. Itu bukan petua. Itu memang gua reka sendiri. Kira betul lah untuk budak-budak baru yang baru nak try ni kan. Ada orang main masing-masing lagi lah kan. Tapi diorang kena try tau. Budak-budak baru ni diorang kena try macam mana main bola getah. Steam pemain dulu kan. Steam aku steam gila main bola tu. Kalau ada acara yang letak sini prak tu kan. Yang gua bicara adalah kiri kanan prap kan. Okey. Cara itulah gua adalah 2-3 biji gundu yang gua yang power tu kan. Bahasa gundu nampak. Lama tak dengar bahasa gundu. Kan gundu 5 biji begitu kurang lah yang power. Okey. Setiap kali memang gua sajalah yang akan menang. Tak tahulah heran pula menang pula. Jadi nak jadi cerita bila gundu tu ada 5 biji, jadi kita nak cari yang lagi yang baru lah kan. Ni mungkin nanti akan pecah nanti, kita standby lah kan. Jadi dah berjanji dengan kawan ni. Berjanji dengan kawan, tak silap nama, kalau ingat gue lupa nama kawan tu seorang Uji dengan Liza. Orang kampung Gumuk tu lah. Liza? Liza. Perempuan lah? Perempuan. Okay. Masih kecil-kecil. Maksudnya lu kau orang perempuan? Yelah masa tu kan aku perempuan ada, Man ada, nama dia campur lah. Campur. Syam nama dia. Syam tu panggil Acam tu. Jadi inilah sama biasa petang-petang balik sekolah biasa bawa pergi cari biji getah. Tapi hari tu hari Sabtu dia cuti. Dah berjanji masa petang semalam tu janji besok tengah hari kita pergi cari biji getah nak. Tu ceritanya macam tu. Jadi kawan-kawan kata simpan kata okeylah si Acam pun yelah si Liza pun okey besok kita cek biji getah dekat belakang tu. Yang belakang rumah nenek tu lah. Kejadian ni yang buat cerita yang benda yang rasa macam betul ke, kebetulan ke, dan kenapa jadi macam tu Dan kalau tak diselamatkan masa itu rasanya macam mana kan? Memang Indo ado lah. Indo ado lah Mirawo sini kan. Okey baik. Jadi nak jadi cerita tu besok pagi lah kita kisah tu dah besok pagi lah tu. Jam janji petang malam kita nak jumpa nak cek biji getah tu besok kan. Hari Sabtu. Jadi macam biasalah bangun pagi pakai baju gosok gigi semua dah komplit semua. Jadi kita seronok nak main kan. Nak pergi cari biji getah. Bersemangat lah. Okey, pergilah. Okey, sepatutnya masa petang tu kami berjanji macam ni. Datang rumah nenek aku dulu korang. Dekat kita kan dalam rumah tu dulu dia ada macam kita panggil macam gazebo tu kan. Apa lah. Kalau dulu panggil pondok. Gazebo. Kita panggil pondok lah. Pangkin. Pangkin. Jadi memang akan berkumpul situ. Tapi masa gua sampai tu, yalah gua tu rumah nenek bukan jauh pun, turun kat pangkin tu. Mana dia orang ni? Kan? Kata dah memang anggaran pukul 11 lebih je lah pagi. 11 pagi ya. Lebih kurang lah. Dah janji tu. Mana si Man, mana si Acam dengan Liza kan, si Uji. Tak ada pula dia orang ni. Tengah-tengah gua tunggu tu, Im lah. Masa tu kan nama gua Im kan. Im tengah Im. Nampak dia orang tengah 2-3 orang ni dekat pokok getah. Dia dalam pokok getah lah. Tak jauh, dalam 30 meter kot. Dari rumah nenek ke pokok getah 30 meter. Lebih kurang nampak lah kelibat dia orang tu. Tengah dia berkumpul 3 orang 4 orang tu. Si Acam, si Uji, si Liza. Mari. Kan? Datang sini. Pertamanya yang heran pertama bukan ke janji sini kan, dekat pangkin kan. Kan korang boleh sana. Dan ni tengah berfikir masa tu kan, tengah kita mikir tu. Macam mana korang boleh sana pula? Tak apalah, pergilah, ikutlah. Masa pergi cara yang ni yang rasa macam agak pelik. Heran. Perjalanan si yang depan tu si Liza, tak salah Liza, belakang tu Uji, yang belakang si Uji, si Acam. Cara dia berjalan tu macam slow motion tu. Slow. Faham tak? Dia gini lah. Slow motion. Tapi slow. Masa panggil tu macam tu.
Macam lambai macam tu. Masa yang mula-mula dia panggil pun macam tu juga ke? Im ataupun masa panggil tu dah macam tu dah. Oh. Cuma yang masa di tengah beritahu tu tengah fikir bukan ke tunggu kat pangkin. Apa pula ke sana pula. Tak apalah, follow lah. Masa follow tu dah follow tu nampaklah macam perjalanan tu macam pasal apa? Slow motion ni, slow kan. Ikut belakang. Masa mana dah separuh jalan nak masuk ke hutan tu lah, ke di pokok getah tu, gua terdengar nenek gua panggil, Im, apa hal kau tu dalam pokok getah tu kan? Ui. Bau gua bau macam tersentak. Nek tak ada ni, dia orang ni nak cari je getah, dah janji semalam. Dengan siapa kau pergi tu, kata nenek. Sebab nenek lu kan boleh boleh ni tengok benda-benda tu kan. Dengan siapa kau pergi tu kan? Kau patah balik, kata nenek. Gua apa macam patah balik. Tak, tu kawan depan tu. Bukan kawan kau tu, kata dia. Dia berjauh belakang lah. Bukan kawan kau tu, balik, kata dia. Nenek kat rumah lah ni. Nenek dah, maksudnya mungkin nenek dekat pangkin tu agaknya. Maksud lu dah gerak. Dah gerak dah. Dah jauh ni. Jadi yang pasal panggilan nenek tu yang menyebabkan gua terberhenti sekejap. Kalau lah kata gua follow kelibat yang gua nampak seperti Liza, Uji kawan dan lu tadi tu. Cik Acam tadi tu, rasanya Indo lah. ke alam maya dah gua rasanya. Dan tak adalah Mirawo di sini sekarang. Mirawo mungkin di sana lah. Haruslah agaknya. Itu pengalaman masa kecil gua yang sampai sekarang gua tak lupa. Macam muka dia ke apa? Sebiji babe, sebiji. Cumanya pakaian dia orang tu pakaian petang semalam. Itu je yang gua perasan. Hari besoknya pakaian semalam. Dia. Sama macam semalam punya ni. Itu je. Itu yang gua ingat lah. Itu kategori apa tu? Kalau yang apa yang gua dah belajar ni kategori yang peri itulah tadi. Hantu peri tu yang boleh menyerupai yang hampir dengan manusia tu. Memang dia akan mengajak kita ke alam dia. Tapi lu takkan tak perasan masa dia macam dia slow-mo? Yelah, kita masa kecil-kecil tu jadi macam heran kenapa slow jadinya kan. Dah macam ambil gambar pakai slow mo tu. Ya, betul. Macam tu je. Gitulah. Okey. Macam tu. Okey. Dan panggilan yang nenek tu tak ada slow, memang kuat lah. Kau kenapa kau dulu? Itulah kan. Oi, itulah lebih kurang kan. Okey. Oi, kenapa kau? Itulah lebih kurang. Macam mereka ni sini. Sini. Oh ya, itu kan dalam banyak dalam filem-filem. Jadi maksudnya betul lah benda tu. Ya. Betul, kita katakan dimensi mungkin terbuka, masuk ada dimensi peri. Si pari tadi. Tadi pukul 11 gua rasa mungkin nak ke dah tengah hari kan. Tengah hari kan biasanya orang kata time dia juga kan. Jadi nak dipendekkan cerita, dah sampai yang mana gua dah patah balik tu, makin masa gua ya nek, yelah tak ada ikut. Bila pandang balik ke depan, tak ada. Hilang yang member gua tu lah, budak tak ada. Sampai kat rumah, nenek ni juga petua juga ni yang dapat. Cantik. Inilah bagus, petua. Kan? Betul. Nenek ni dia akan selawat gini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dia akan tarik cuping telinga ni. Kanan kiri? Kanan. Yang kan kita punya tajam tu. Alah, tak adalah pula. Buka je lah. Ni. Oh, atas. Ini. Yang ni. Yang ujung ni. Yang ujung. Okey. Dia kata begini, yang ni gua dengar lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kata dia disebut. Sap dia tarik. Gua rasa macam macam berangin loh. Gitu. Selawat berserta nama lu. Nama gua. Okey. Sap dia tarik. Rasa macam umpama semangat kita datang balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai. Ya. Okey. Mana umpama semangat kita datang balik. Memang gua macam baru rasa macam yelah, sempurna lah rasanya. Agaknya semangat lu dah dibawa oleh mereka tadi tu kot. Dia dah panggil semangat gua masa tu kot. Itu yang katakan kita boleh nampak benda-benda macam itu, haruslah semangat kita dah diambil ataupun dah ditarik semasa tu. Agaknya lah masa tu. Nasib baik ada nenek. Itulah kisah yang sebab lu ingatkan tadi, antara kisah yang menjadi ingatan gua sampai sekarang. Dan sampailah sekarang gua jadi seorang perawat dengan izin Allah. Begitulah benda-benda pelik yang berlaku. Alhamdulillah. Itulah dia kawan-kawan cerita Mirawo pada malam ni. Jadi apa harap kepada anda semua, korang terhibur dengan cerita Mirawo. Jadikan cerita Mirawo ni sebagai pengalaman korang. Dan Mirawo juga dia kalau bercerita, dia bukan datang cerita je, dia datang sekali dengan petua. Kan? Ya, insyaAllah. So korang boleh praktik benda-benda ni. Okey, tak ada lagi?
Masa itu lah kot pegangan dia boring pula diorang kan. Tapi apa tahu dia ada lagi cerita dia. Ada. Kita sambung di kemudian hari lah. Okey, bagi sepatah dua kata untuk subscriber apa channel. Come on. Okey, baik kepada subscriber apa, follow apa, terima kasih juga kepada apa yang memanggil sekali lagi kan pada malam ini untuk berceritakan kisah-kisah pengalaman aku semasa mungkin pada kecil dan juga semasa menjadi perawat. Mungkin juga jadinya kebetulan gitu. Dan kepada yang luar sana mungkin juga seorang perawat, maksudnya kaedah itu masing-masing, dan itu adalah kaedah aku. Jadinya macam biasa, menyusun 10 jari. Kalau ada terkasar bahasa, teriak kot agaknya dalam bercerita, tapi itu kisah sebenar. Setiap kali aku bercerita, aku akan naik bulu roma, itu kisah sebenar. Kalau orang bercerita tak naik roma, itu maknanya cerita yang bukan benar. Mungkin reka-rekaan, cerita daripada chat GPT lah. Kan? Wallahualam. Itu ceritanya. Jadi sampai di sini, semoga kita ada rezeki, kita jumpa lagi di penceritaan yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih, bye-bye. Mantap. Belum bye-bye lagi. Gua nak ending juga. Gua kena buat penutup juga. Okey. Guys, terima kasih kepada korang yang dah tengok video Mirawo yang nampak malam ni. Harap korang boleh komen, tolong share. Yang paling penting tolong subscribe, share dengan like. Terima kasih kepada Double Two Legacy, sebab dia akan menyponsorkan stiker lah ni. Ya, aku tengah tunggu stiker daripada Double Two Legacy. Cantik. Ya, cantik. Terima kasih kepada Maluk yang setting hari ni agak lain sikit kan. Lain sikit. Tak ada tengah syuting dia boleh alih lampu. Aku cakap Maluk ni. Itu satu yang mula tadi lampu terang. Dikondokan sikit. Dikondokan sikit. Leceh. Okey guys, jadi sampai sini saja kita punya borak-borak seram kita malam ni. Jadi pada anda semua jangan lupa macam tadi nak follow Mirawo, dan ada je dia punya TikTok kat situ. Jadi assalamualaikum, salam raya haji untuk tahun depan. Mantap. Assalamualaikum. Jadi mantap. Tunggu.